So ni cigi lama AIO5. So dalam AIO5 ni dia banyak ada features update. Kalau nak update mungkin ada software update. So macam ni kamera kita boleh kamera depan, kamera belakang. Oh ini kena lap kamera ni. Lama tak lap. Ni mana? Belakang. Ini kena auto show ni. So kita boleh nampak terus kita punya tire pressure macam ni 34, 36. Ini standard lah. Saya TPMS kalau tengok built-in TPMS sebenarnya saya pasang yang built-in, cigi punya built-in, sebab kita nak pump tu senang. Kalau yang biasa yang external kita kena nak cabut dia satu proses lah. Yang ni built-in senang, cabut pump terus biasa. Tak payah nak tools yang untuk cabut yang external dia biasa. Dia kita nampak macam valve yang biasa je. Dia punya barang dia duduk kat dalam. So ikutkan boleh tahan. Tapi saya dah pakai rasa lebih lama daripada spek dia tau. Kalau ikutkan spek dia bagi tahu dalam setahun dua, tapi saya rasa dah lebih sangat saya pakai ni. Boleh pakai lagi. Kerana masih ada reading lagi. Tak perlu tukar. So salah satu features yang cigi ada TPMS, dashcam, dia ada macam OSD. Dia ada, kalau contoh ada kereta kanan kiri, dia akan menyala. Kanan kiri dekat dashcam kita ni akan menyala lah. Kereta ada kat belakang ke, kereta kat kanan ke, kereta kat kiri ke, dia akan menyala dekat monitor. Okey. Tapi ni even though AIO5 masih bagi saya masih canggih lagi lah. Ini dengan navigator bermakna dia akan sambung dengan phone kita untuk navigation. Tapi sekarang yang ni saya buat manual. Manual lah. Bermakna contoh ni apa? Mitsui outlet. Mitsui outlet. So ni navigation biasa lah. So main features dia sebenarnya dashcam, tapi orang banyak pakai untuk navigation. So dashcam tu biasa orang biar aje. Bila ada let's say accident ke ataupun nak record apa yang kejadian di belakang ke di depan ke, kita boleh retrieve lah. So ikutkan features cigi ni banyak. Contohlah features kan. Okey, dia ada TPMS, headset, RC ni, remote control, action camera control ni. Contohlah kita ada Insta ke, GoPro ke kan. Kita boleh sambung dengan cigi ni. Bermakna kita letak kamera dekat cigi ni, dia ada control button. Control button yang kita nak start record, stop record, kita tak payah guna nak pergi tekan dekat kamera tu. So cigi ni bila dah sambung dengan action camera control ni, siapa yang buat contohlah vlog ke apa ke sambil bawa motor, dia tak payah dia nak control recording, semua ada dekat skrin cigi ni. Lepas tu apa yang kita nak tengok kat kamera ni, kita boleh tengok kat cigi. Canggih. Sangat membantu. So ada GPS, OBD ni untuk baca kita punya contoh RPM, engine temperature. So dia ada Bluetooth modul dia yang cigi boleh baca. Kita sambung dekat OBD2 motor, akan keluar dekat display cigi. Lepas tu BSD ni macam dia obstacle punya ni lah. Bermakna kanan kiri kita ada kereta ke tak, depan belakang kita ada kereta ke tak, dia akan bagi warning.
Okey. Okey. Kalau dari segi Cigi punya barang, ada TPMS, ada AL5, lepas tu yang ni 100 watt punya charger. 100 watt punya charger ni, katalah emergency bateri habis, katalah dia ada reverse charge. Reverse charge ni kalau kita tekan, okey, itu ada lampu hijau, ada lampu biru. Lampu biru ni dia reverse charge. Daripada kita punya power bank, katalah cucuk USB power bank ni, dia akan chargekan bateri motor. Mana kita ada power bank kita boleh charge bateri motor. Sebab yang Cigi punya USB ni, dia bukan setakat boleh charge handphone elektronik kita. Katalah emergency bateri kita out, kita boleh ambil power bank, cucuk dekat sini, lepas tu tekan reverse charging. Reverse charging tu kena tunggulah sampai power bank ni charge kita punya bateri motor full. Tak full pun janji dia ada power balik untuk kita start motor. Dia lebih kurang jump start lah. Dia salah satu features yang membantu kalau emergency lah. Kita nak cari jumper untuk start motor, ataupun kan ada sekarang bateri emergency yang boleh jump start motor. Itu barang-barang biasa. Tapi yang ni reverse charge ni tak ramai yang tahu ada boleh reverse charge kita punya bateri ni. Kita pakai power bank, reverse charge bateri motor kita. Tu salah satu features USB yang Cigi ada ni. Okey. Ada lagi satu last barang dia, yang ni remote control. Bermakna dengan Cigi ni dia ada remote control. Ni remote control lama. Boleh jawab call, boleh back, boleh ni lah, angkat letak telefon call dia. Jadi bila orang call, kita tak payah sibuk dekat handphone ke apa ke, kita tekan button ni lah. Tekan button ni dia akan sebab Cigi ni akan sambung dengan phone. So kita boleh phone kita boleh angkat, jawab. Dia ada yang kita punya intercom yang contoh kalau kado kita kata answer, dia akan jawab. Tapi kalau intercom yang tak ada tu, kita boleh pakai button ni. Cigi boleh tolong angkat kan. Dia ada model baru tau. Model baru tu dia ada macam scroll roller tau. Itulah. Tengoklah. Ana dah tahu tiba-tiba ada kat sini. Tak tahulah. Tak ada pun tak apa sebenarnya. Okey. Lepas tu ni saya punya ni phone holder. Phone holder ni simple. Tapi dia sebabkan satu video saya tengok, saya dalam pilihan the best phone holder bagi saya pilih yang ni lah. Sebab dia sangat simple. Contoh saya letak phone ni, okey, dah. Lepas tu kekuatan dia, kalau orang tengok video dia, 20 kilo diorang sentak pun masih kuat. Dia comparekan dengan brand lain lah. Tapi saya tak perlu mention lah brand lain tu. So memang sangat sangat kuat, dan nak letak pasang sangat senang. Dah. Terlalu senang dan terlalu kuat. So saya punya favorite phone holder yang ni lah. Dia panggil Peak Design. Okey. So yang lain, aksesori lain tu side mirror. Lepas tu ni balut macam tengok kulit ni kan. Senang je kita balut macam balut raket badminton je.